Aku dah lupa kita punya intro. Tak ada intro biasa. Tak ada. Okay. Tapi jelas nampak aku. Jelas ke? Nampak? Buat bodoh lah. Assalamualaikum. Maaf ya. Masuk bodoh. Wah kerek je. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Welcome back to the podcast episode 12. Woi, episode 12 Yes, nanti. kita episode 12. Kita episode 12. Bertahun-tahun buat episode 12 tol. Aku rasa daripada minggu lepas. Aku nak cakap episod ke season sebenarnya. Agak-agak ada season 12 tu. Season. Bukan yang apa Masterchef ke? Kukus keripang. The first and only podcast kat Malaysia. Yes. Korang kalau korang tengok Legit. podcast lain, maksudnya tu bukan podcast. Ya, itu kan bukan. Itu bukan podcast. Itu sembang biasa. Tu tak real. Kita orang ni adalah the only podcast. Ya, betul. Bahaya kat Number one. Bahaya kat klik. Boleh. Boleh insyaAllah. Kita boleh. Amin. Kalau apa-apa sumpah aku tak terlibat. Mungkin kau dah ada. Aku tertarik. Aku dah cakap aku tak claim tau. boleh. Aku tak claim apa benda tadi. In dalam 5 tahun lagi, okey. InsyaAllah. Lama sangat lah. Division lah. Amin. Division. So kita buat video Division. episode 5 tahun. Tak, tapi ada orang komen ni aku ajar. Apa tu? Cakap apa? Macam John Blue gitu. Wajar betul lah. Relax lah. Korang ni Asbel nama Kita tak ada username. Kita orang dah kena bash minggu lepas. 2 minggu lepas lah. Kita orang punya sembang macam sembang mamak. Macam blue. Apa nama? Amanda Pang apa? Madarapang. Madarapang. Kalau tak saya boleh tengok ni. Janganlah. Aku nak kena edit tu. Okay. So okay? Happy eh? Alhamdulillah tu. Happy tak kau pegang. Sebab Alhamdulillah. aku kita better perkenalkan diri sebab aku rasa orang dah lupa sebenarnya. Bukan sebab kita newcomer, new fans. Ya. New fans. Oh ya, nanti orang cakap siapa dia orang ni? Mungkin lalu diorang punya FYP, bukan FYP lah. I mean like YouTube recommendation. Orang minat kan, orang baru minat. Yes. Okay, aku perkenalkan diri aku Anik selaku host terbaik 2026 insyaAllah. Amin. Dan ini Will Smith, kita ada Jack Black. Di situ kita ada Youngstone. Apa? Youngstone. Youngstone nama sekolah tu. Nama tu nama sekolah. Youngstone girl. Youngstone girl. Aku ingat tu. Kantoi lah kita sekolah mana. Tak, orang tak tahu. Tak apa lah. Mana tahu dekat perhimpunan nanti. Oi, diorang buka kita punya video. Belum tak, mana tahu sekolah tu ada buat event kan. Ajak kita kan. From zero to hero. Nampak sangat kita Sumpah bapak geli siap. Nampak sangat kita student boleh gagal tu. Baru 10 tu hero. Teruk siap. Ya, aku nak tanya. Korang ingat ke nama nama yang Siapa? Ni kat sekolah. bukan bodoh. Apa? Tape. Ingat yang aku cakap kalau nama selain nama real korang. Oh. Ingat soalan tu Yang tu Selain nama real? Bukan. Apa masa topik yang awal kan? Nama Mak Saleh kan? Nama Saleh. Oh, Nama kita lah Mak Saleh. Nama dia apa? Aku petik aja lupa je. Siapa? aku Luke lah, Luke. Kau Luke lah, Luke. Aku memang Luke Apa ambil nama bapak bapak aku Lokman. Luke lain. Kau LUKE lah. Luke. Luke. Ataupun Balak. Bad boy. Bad lab. Bukan Balak. Bad lab. Brand tu. Pomade tu. Oh, yeah. Bad lab. Legend je. Azim aku dah tahu lah. Apa? Dia Go try. Try. Kan aku cakap tadi Will Smith lah. Kau Jack Black. Jack Black. Aku dah tak ingat nama aku. Kau dah tak ingat nama kau sendiri? Kau Louis lah. Louis. Louis. Ni Louis Hamil Gone. Bapak macam nama tikus. Tapi kau bagi aku Nama tikus. Sebenarnya dah tak Ada Will. kat sekolah lu ada tikus. Dah kita bilang. Tak payah. By the way, aku nak spill lah sebab kita orang zaman kejahilan dia orang dua ni. Dia orang ada tepek satu orang student ni, dia cakap nama dia lepas tu tikus. Jahat. Siapa sih? Jahat. Dia jahat. Siapa tu? Aku tak kenal. Tak pernah Aku tak aku kenal. panggil Aku orang tak kenal. tikus tau. So dia jarang ada kat sekolah. Dia kira limited lah. Orang cakap Dia limited. Barang limited lah. Limited Kalau accident ada lah. mesti kena sebut Kalau ada mesti sebut. 3 bulan sekali dia ada. Siapa sih? Ada hati lah. Tak apa. Apa ni? By the way, macam ada aku boleh lupa. By the way, kita punya podcast untuk kali ni, untuk episod kali ni dibawa khas oleh Ruah Cafe guys. Ruah Cafe guys. Buat cafe guys. Ruah Cafe guys. Aku dah minum setengah. So Tak apa.
By the way, kita dah ada beberapa drinks Yeah. from cafe. Aku ada Skippy Skippy. apa man? Skippy latte. Skippy latte. Kau orang tahu tak Skippy tu? Kau tak tahu, kau bukan orang ni. Bukan orang kopi lah ke? Skippy tu tak ada kaitan dengan kopi pun. Oh tak ada. Dia sebenarnya Skippy tu dia macam kau tahu Nutella? Tapi dia version Kacang. version kacang Nutella agak. Nama pun Nutella bodoh. Nutella. Aku suka kau. Sumpah aku suka kau. Dia Skippy. Tolong lah jangan. Okay. Aku letih lah. Kalau kau ada apa ni? Aku ingat shake Shake caramel. Ice shaken. Ice shaken. Aduh. Ice shaken espresso. Ini mau sambil buat tu shake. Betul tak man? Sebelum kau yang kena shake kan. Sebelum kau aku ice shaken kau. Aku sebenarnya sempit kau tepi lah. Janganlah. Sorry tu aku macam. Jangan. Jangan. Ni Pak Wang. hey, aku nak tanya ni ke macam Dah stop. Aku geli benda tu. Sumpah geli. Aku macam biasa lah. Sama macam. Yang mengalir badan aku ni bukan darah. macam dah. Kau berdua sangat tu. Nampak ah sebab dah separuh kan. Betul lah mengalir tu. So overall kita dah try basically semua lah air. Kau pun dah Aku dah try lemonade dia. Lemonade dia. Dah habis tak dia? Dia dah buang. Ada. Kita nak tak sempat nak rekod lagi dia dah buang. Ada kisah dia tadi. Tak ada kisah ada. Aku hayal tengok look player belakang tu. Ya, kita boleh highlight dua ni. Baik gila. Sebab sebenarnya aku memang macam aku macam berkenan dengan benda ni. Ya. Dulu aku macam Kelak Kau ni main hantar. Kelak final lah. tak, tapi cumanya kalau aku rasa aku collect pun aku tengok je, aku letak je. Itulah function nama pun kelak. Yelah, Tak ada tak dengar lah. Oh. Maksudnya aku macam ni cantik buat hiasan je. Okey lah. faham tak? Ya sana. You nanti try ni. Kau jadi DJ lah macam radio. Budak radio. Ni vinyl kau ni. Selalunya DJ kalau pasal Aku nak makan fresh daripada luar kafe ni lah kejap. Tak kacau lah pokok eh. Tak kacau. Pokok tu kacau. menu lah. Menu. Tak kacau. makanan kalau kau ni rasa vegan. Cuba rasain kau sikit ni. Ingus. Ya dulu ni. Air. Apa ini? Ni aku nak makan. Aku nak try kat Skippy. Berikan Nafimah Zatan Wakin Azam. Amin. Sedap. Ui. Sedap ah. Ni rasa aku pun rasa ke Ni nampak sangat tu. Ni real. Aku malah cakap Tak, sebab dia ada minum, dia ada tekstur dia. Kau jangan menjual sangat kau ni. Tak. Nanti orang cakap hard sell. Dia punya kau minum rasa tekstur ada rasa macam ni ah. Gitu. Ni bukan hard sell. Ni kau tahu hard apa? Merepek. Jahat. Nakal lah. By the way, selain daripada kopi, kat sini juga ada pasta, kat sini juga ada fries, loaded fries. Yes. And this is what we ordered. Iaitu loaded fries memang superb. So, siapa-siapa yang ada Selayang, ada Batu Cave, Saya mention. Batu Cave, Selayang, Selangor, KL, Malaysia, Ipoh, Sabah, Sabah, Semenanjung Sabah, Malaysia. Rawang, Boleh singgah. Kincan, Kelang, Bukit Beruntung. Puchong, Lucky Puchong Mountain. Boat dah semua. Kelantan. Boleh datang sini. Boleh. Syaleh. Keleh, Terjadi. Kau janganlah Saya racist berjaya. sangat. Aku orang Kelantan kat sini. Aku tak boleh ni. Kelantan. Okey. Aku Kelantan sebab tu aku Puncak jahat Aleh. sebenarnya. Kau tahu, mesti korang terfikir kenapa Anik ni jahat. Sebab aku ni memang orang Kelantan. Serius ah. Orang Kelantan memang Betul sebenarnya lah jahat. orang Kelantan asyik kena. Tak lagi aku duduk sebelah dia. Orang Kelantan asyik kena blame. Satu lah. Kenapa? Aku kan bodoh. Aku kabodoh tu Terengganu. Oh sorry. Weh layan eh. Kalau Kalau Kelantan macam mana? Kalau Kelantan, Kelantan. Aku royak dah tu. Aku royak dah. oh ya dah. Dia Muka. Aku royak dah demo. Ini macam Demo. contoh. Asal aku segan dengan Iman. Segan dengan Iman. Aku juga ada audience sini. Tak, dia macam ni. Aku dia kalau kau nak tahu original Kelantan, dengan Kelantan biasa ni, kalau Kelantan biasa, aku royak dah. Aku royak dah. Dia cakap macam tu macam je. dia di KSKA. Kalau macam Kelantan pure lah. Oh. Gitu nak jom. Gitu lah. Kau macam meludah ke tu? Oh, kau nak cakap orang Kelantan muda ni. Dia ada apa orang kata dengung lah dia. Dengung dia. Yang menekan lah. Dia tekan dia. Aku yadah tu. Macam lah.
Cuk nak tambah Oh, dia sama macam Macy's tu. Aku ada kesan kat kau. Aku duduk atas. Ha? Kalau aku janganlah depan kamera. Balik. Apa tak ada, ini tak dekat. Ni uncensored. YouTube lah, YouTube lah. Ha? Ni uncensored punya. Oh ni awak uncensored. Mantap lah. Aku dah dulu kamu duduk sini tadi. Weh, tapi cakap pasal logat Kelantan kan. Aku teringin nak belajar logat Kelantan yang Siam punya ke tu tak? Sebab itu aku makan kedai Tom Yum tak tahu lah, maybe dia Siam kot. Sedap bro dengar dia borak kan. Punya hari-hari nasi kami, nasi goreng. Malam ke siam? Bukan Siam. Malam aku. Oh. Dia barulah aku dapat. dia sebab aku sebenarnya aku lahir kat sini. Cuma mak ayah aku orang Kelantan. Kau lahir kat sini? Aku lahir kat sini. Kat Ruang Cafe. Mai. Bukan gila dekat Ampang bukan. Gampang. Kat Ampang. Kat Ampang. Di kampus lah. Memang kat Ampang ada tu je. Kira kau orang Kelantan, kau lahir kat Ampang. Kira Ampe lah. Ampe. Y ke tak ada Y belakang? Ampe betul lah kau ni. Tak, bagi aku explain dulu. Sorry. Seronok gua orang Kelantan. Aku lahir kat sini. And parents aku daripada Kelantan. So aku punya Kelantan tu tak pure betul tau. Sebab kau tak membesar kat sana. Bukannya 100% Kelantan lah. So bila aku cakap Kelantan, kadang-kadang orang cakap, kau cakap macam pelik sikit lah. Kadang-kadang aku rasa macam aku Kelantan yang Kelantan racist kan. Aku Kelantan yang aku rasa macam aku faham Celuk macam orang-orang Kelantan yang pure semua macam bodong, bengong macam tu. Aku macam So soalan aku kan, Tosing. so kira kalau macam contoh ada orang Kelantan yang pure, bila nak bercakap dengan kau, dia perasan tak kau ni pure ke tidak? Aku rasa perasan sebab ada kawan aku tu memang pure Kelantan. Dia Oh, dia memang macam apa sih? line up dia, Dia judge kau lah tak? Dia judge lah. dia tak dapat detect lah. Dia macam pelik mungkin cakap Kelantan macam Pelik. Pelik tu Supernatural lah kata-kata. Kau kerja, kau tahu yang mencarut je. Tang kau ni Kelantan. kita mandi bogel tu kau tahu. Mana dia bukan situ lah sebut dia. Bukan cik kita boleh je. Kita mana je. lah. Tapi kan live ni function kan buat habis bateri. Okey. Aku rasa boleh next to topik. So disebabkan kita dah terlalu by the way sedap tu fresh ni sebenarnya. Jangan try. Aku tu sebab aku asyik tengok je tau. Ya, aku dah tahan. Tolong kena sedap, kena sedap. Bukan. Kau ni boleh tahan kan? Sorry, ingat botak tadi. Aku pun sama terkejut tadi. Aku ada topik tu. Okey, apa? Ini aku tiba-tiba ingat pasal Roblox tu. Roblox Jangan pernah pergi. Aku bukanlah aku nak condemn. Okay, proceed. Tak, aku macam rasa Tergamam. dia Tu tadi Roblox tu. Roblox. Okay, sekali lah. Roblox jangan. Oh dia ni tak main Roblox. So aku kena keluar daripada segmen. Tak. Ini topik yang untuk dibahaskan secara umum Bagus juga untuk nak tengok kan apa ni orang tak main Roblox lihat macam mana tu tak? Betul. Sorry dah, aku lelaki yang berkejaya. So Employment. aku minta maaf sangat. Wah, bestnya cafe luar ni. Betul. Mana-mana semua ada instrumen. Ni pokoknya instrumen ni. Ada look player Lana Del Rey dengan Usha. Okay. Baru-baru ni kan pasal Roblox punya case yang budak tau. Aku tak nak cakap pasal parenting ke, tak nak cakap pasal individu budak ke, tapi aku pelik kan macam sekarang ni main game punya influence sampai teruk ke. Padahal bukanlah nak claim yang kita ni orang tua, orang lama, tapi kan kita dulu lagi lah banyak game yang violent kot. Bully, GTA, Y8. Y8. Tu dia. Y8 kan main apa Dinner Dash semua tu kan. Tapi tak adalah macam tak pernah ada kes lah. Ke tak viral lah. Kau jangan Okay. tu. Okay. Kau sumpah cool. Calon. Orang Kelantan sumpah cool. Kita nak dekat minta dekat. Habislah. Okay, ni aku nak minta pendapat Malang kita pun lama tak sembang kan. Okay, sebenarnya bila kita telah meneliti khas perkara ni, nampak ilmiah, tak nampak macam borak-borak Macam pada kementerian punya. Bukan Madarapang punya komen. Memang kena petik ke. kita membesar dengan GTA San Andreas. Yes. And game-game tu sebenarnya pernah diharamkan sebab membawa unsur-unsur keganasan. Oh, pernah diharamkan Ya. Kau tahu tak Guitar Hero, GTA, Devil May Cry sebab ada Kaabah tau.
Dekat bawah. Dalam kita dulu kan ada dulu main dekat Facebook kan. Tu aku tak sure lah kan. Tapi kalau nak cakap pasal bawa unsur keganasan ni, bukan nak apa, nak angkat Roblox, nak macam oi Roblox tak salah, salahkan aku Roblox tu biar. Macam tu lah katakanlah. Cumanya benda tu it's all up to the person lah, and also macam mana kau mengawal budak tu. Aku to be honest, aku buat parents ke. Itu memang all up to parents lah. Untuk secara realistiknya legit lah juga kalau parenting lah. Kau bagi satu boundaries, kau bagi satu limit untuk anak kau main game. Betul. Kalau anak kau kecil sangat tu, cayalah bagi Roblox. Roblox tu penuh dengan orang-orang yang macam toxic ada lah sebenarnya. Dan lagi satu pun, Roblox bukan untuk budak tau. Roblox bukan untuk budak sebenarnya. Roblox kan untuk budak Bukan. Roblox untuk yang tak silap aku. Kau saja sebab kau kaki Roblox. Sebab aku main Roblox daripada dulu lagi. Daripada Aku lah. Betul, Roblox memang daripada sekolah rendah. Tapi ya. Tapi nak main Roblox tu, kalau nak daftar, kau apa nama, nama ID tak boleh tipu tau. Nama ID kan kadang kan orang masuk tipu umur kan, sebab nak dapat access ni pasal. Memang access tak silap aku sekarang tak tahu lah berapa, tapi dulu 13 ke atas. Umur 13 ke atas je boleh main. Weh, legit sedap tu. Ini sedap dulu. Roblox kau untuk budak sebenarnya. Tapi aku sekarang pergi mana-mana memang tengok ramai gila main Roblox. Jangan buat lari. Lari pula. Proceed. Bukan. Tapi kau bagi tahu aku, game apa yang memang untuk budak selain Game Boy? Selain Game Boy. Selain macam PS. Selain Cupcake Factory. Kau tahu Cupcake Factory? Tahu? Selain Solitaire. Cupcake Factory kan dekat laptop pun tu. Dekat laptop kan. Yang ada rumah ada mata. Ni chess. Kau janganlah cakap pasal aku. Bukan. Chess ni gila. Chestnut. Bukan. Chess, game chess dekat laptop tu kan ada setiap laptop mesti Tapi ada. takkan nak bagi budak main chess gila. Chess kau ni. Aduh. Cheese. Tapi kalau aku pasal chess tu, selalunya budak-budak IQ tinggi lah kan. Macam kau. Kau blame budak bodoh lah ni. Tak. Kau nak cakap budak Roblox bodoh lah. Mana ada? Patut kau main. Tapi tu lah. Tapi kalau isu yang hari tu, kalau korang memang pilih parenting punya ni lah. Aku Sebab sampai ni duk. Aku rasa the only way and the biggest ataupun the most crucial way untuk kau tackle benda tu, parenting. Kalau kau tackle game tu, sama je kalau budak tu memang dah rosak dekat dalam. Faham tak? Bukan aku nak cakap anak-anak kau orang rosak main Roblox. Ada je yang elok. Contoh macam adik aku rasa elok je. Cumanya dia wibu sikit lah. Brother aku cakap tak apalah kan. Bagi aku tak apalah, benda tu tak apa. Tapi asalkan dia tak buat benda yang merepek, tak kalau brain root bagi aku okey lagi lah. Brain root bagi aku okey lagi lah. Asalkan dia menjalani kehidupan budak tu macam budak yang biasa. Betul. Kita tak ada nak ambil serius sangat benda macam ni. And again kita orang pasal dengan Sandres, Ya tu, Blackshot, bully, Aiz Zakmi, Soyam. Biasa. Itu cheap. Left 4 Dead. Left 4 Dead baik. Seram. Banyak tu game yang violent. Kau online. Violence tu. Kau tengok kita tembak sambil menari. Mak online je ada. Siap lah. Fortnite tu tiru sebenarnya. Sama je tak dengar. Dia siap ada community game online dengan Blackshot. Yes. Duduk bergaduh. Mak online dengan lagi best. Pak online pun ada juga. Aku soal Apa? Pak online. Pak online game pun. Memang Mina. Mapa. Mak dia ada ni. Mak Mina. Boleh lah kita invite dia. 5 lelaki paling handsome di Ruang Cafe. Mak Mina. Aduh. Sama kan? Sama. Aku boleh buat tu. Aku tahu sekarang dia ramai Orang dah start ni orang parodian dia je. Orang dah start notice dia. Bagus lah untuk dia. Tapi benda tu yang dia nak kan. Tapi kita boleh move on daripada topik. Aku tak habis ke pasal Roblox ni. Kau nak bahas lagi Roblox? Maksudnya macam secara conclusionnya bukan sebab apa, sebab takut ada yang salah faham cakap kita kan nanti ada komen. Korang pun belum ada anak nak cakap pasal parenting ah. Korang backup sebab kau main je. Bukan sebab Memang kita orang tak pernah ada anak, tapi kita pernah jadi budak kot. Kita main jadi budak. Kita tahu lah. So Dia macam ni tau. Dia macam ni tau. Sebab let's say
Oh Roblox tu dari budak ni jadi macam ni sebab Roblox. Aku main PES tu daripada 5 tahun lepas tak jadi bola sepak pun. Bukan tak jadi play bola. Tak jadi play bola pun. Bola betul. sepak semua boleh kan. Betul ke kan? Sepak aku sangat. Betul ke? Betul tak? Aku main daripada PS2 tak jadi tak kena. Tak kena pun nak jadi main bola. Ya tak jadi Messi pun. Boleh lah. Bawa petani kau gitu. Bawa keeper bawa. Tapi aku kan nak koyak tau. Sama aku macam annoying. Bodoh kau macam dah boring lah. Dah boring Dah boring lah macam tak ada kau keeper petang ni macam babi lah. Tapi kelakar. Sebab aku pun dah kena kat. Sebab aku dulu kan. Oh serius lah kau pernah kena Aku selalu kena tu. Bawa petang ni keeper. Sebab aku orang yang tak ada team main bola, tapi aku nak main. So keeper lah. Keeper lah. Buat cikgu korem lah. Buat cikgu korem lah. Oh Aku ada satu cerita ni tak berkait dengan aku main bola, tapi berkait aku tengok bola. Aku tengok budak main bola kat taman. Dia orang main, ada satu budak ni annoying tau. So dia sepak bola, lepas tu kena kat aku. Aku tumbuk macam tu. Sabar. Lepas tu budak kata, bang, sorry bang. Tapi aku macam bodoh. Kau cool lah waktu tu. Aku sangat cool. Kau macam tipu. Kau memang Betul. Kau real lah. Aku real tu. Kau memang Aku tak fakir lah. Bila kejadian ni bila? Masa aku sekolah rendah. Budak yang sepak bola umur apa? Budak kecil tu. Oh mengatuk lah orang ni siap. Tak tu pun adik dia. Bukan. Tak perasan lah. Adik kau Zim. Dia adik kau semua perempuan kan? Oh. Adik kau sihat? Nama dia aku. Apa salah dengan dia aku? Tak boleh betul lah. Okay cakap pasal adik aku ada topik lah. Apa pasal adik aku? Kau ada adik perempuan betul tak? Kau pun ada adik perempuan. Sorry menyembuh. Kau pun ada adik perempuan. Tak ada. Ada aku. Okay kau bayangkan kau willing tak kalau adik kau couple dengan member kau? Okay. Dia tak okay. Dia tengok member lah. Tu tengok member lah. Kalau antara ni tak boleh. Tak, tengok member pun tak boleh kasi aku tak boleh terima langsung. Kau tak boleh terima? Tak boleh terima langsung. Asal tak boleh terima asal? Okay, let's say aku. Ni nak try Tak boleh adik kau. kan? Sebab apa tau? First, Sekejap. First, dalam ramai-ramai ni, dalam kita orang 3, siapa yang kau willing lah? Paling-paling kau willing. Ni cerita dia kau willing tau. At least orang. tapi benda ni terpaksa ke tak terpaksa? Dia macam terpaksa lah. Terpaksa lah, Macam mana pun kau kena pilih. Kalau willing Maksudnya kau willing. Kalau willing mana terpaksa? Maksudnya I mean like- you have to make a decision lah. Macam mana pun kau kena pilih Kau kan? terpaksa redor lah. Tak macam boleh tu, tak boleh. Boleh Aku kan? fikir tu. Cuba lah. Aku Ni kan macam- kalau. Ni kalau. Okay. Dalam 3 orang ni kan, aku lagi sanggup aku je jadi. Kau Tak, benda kalau kau langgar aku- hukum gila. Kalau aku ada 2 orang, maksud aku bukan darah daging aku lah. Maksud orang luar tapi perangai macam aku. Tak ada. Tak, sekarang Tak, kau kena konteks ni. Sekarang ni kau kena faham soalan. Allahu Akbar. Anik, Dini, Syarif. Astaghfirullahalazim. Takkan 3 je. Takkan kau tu nak jadi Oedipus je? Boleh. Allahu Akbar ni. Kau ni buat apa? Haram ni Zim. Dah. Cepat lah. Kita orang ya Allah. Sama boleh 3 orang tadi. Lepas ni kita tukar Anik pula lepas ni. Tak boleh tak. Astaghfirullahalazim. Apa gila? Okey lah kita next. Okay, Kau kau Aku tak boleh fikir langsung lah. Aku tak boleh bayang langsung. Kau willing Aku lah. siapa? And Fine. kenapa? Aku insyaAllah aku jaga. Okay, kalau bukan kita orang tiga ataupun kawan-kawan lain yang kita orang kenal lah. Dia orang mana kenal? Kita 3 dulu lah. Kita tiga dulu. Tak, kita tiga dulu lah. Aku tak boleh. Betul lah aku cakap. Antara kita memang tak ada. Tak ada. Memang tak boleh. Ke kelakar, ke macam tak boleh belah dia. Kau tak tahu mah. Bang. Dah lah dia bang dah kau je. Siut lah. Tak ada lah, skip lah. Memang kalau kau tidur rumah aku, memang aku tak bagi bilik. Aku bagi tidur kat orang tamu bodoh. Tak, aku memang tak bagi langsung dia tidur dengan adik aku. Faham? Tak ada nak tak kisah kau weh dulu. Kau Kau tak abang boleh ipar fikir. yang jahat lah. Abang ipar yang kejam kau. Okey. Silap kau yang kena halau daripada bilik kau. Oh, siap kan. So dia memang tak ada ni. Tak boleh lah. Memang tak boleh Tapi mati kan. aku ada topik yang lebih kurang lah. Okay. Kau ada kakak kan? Oh, Tak, dia Okay, lain lah. Kau ada okay. kakak, aku ada kakak. Okay, kau ada. So dia faham tak bila ada kakak tu dia auto macam kau okay ya, sekolah kan. Ya. So aku cakap tu je lah sebenarnya. Meh? Siut. Aku rasa macam benda tu annoying tu. Aku tak suka dikaitkan dengan orang adik-adik aku kalau kat sekolah. Oh, faham. Nasib baik orang tak tahu aku ada kakak. Kau kakak kau dah habis sekolah lah. Tapi orang tak tahu pun. Oh tahu lah. Macam kau Dia ada kakak. Macam kau giam. Macam kau masa
adik kau sekolah kau pun sama kan? Lagi jam tu orang Dia lagi serabut tau. Dah lah satu session pagi kan. Lepas tu kebetulan lah kalau aku lalu masa tu kita jalan dengan kawan-kawan kan. Dua ni. Lepas tu ada adik aku lalu. Weh, ni pakai teruk weh. Sedang kau. Dua ni. Dua ni. Weh, apa tak kelakar surat aku. Yang aku ingat ada lagi masa adik kau jaga co-op weh. Lepas tu minta ke Anik dulu, minta ke Anik. Memang panggil Anik je dulu sampai sekarang. Kelakar je. Anik nak squirrel. Aku lah famous macam dekat sekolah Ya kan. betul. So Tapi orang-orang kena kenal lah. Macam ni adik ni. Allah. Masya Allah. Semat dua ni. Azim tadi. Allah, aku tak ada lupa lah Azim. Sedih lah dia topik. Kau lagi lah. Kau kakak ada, adik pun ada. Ya tu. Ya, Aku pernah experience kakak aku. Adik ni nak. Macam orang benda bodoh. Macam tak pernah tengok adik ke bodoh. Udah macam tak pernah tengok adik pula. Tengok budak ke bodoh. Aku pun selalu tengok adik aku. Nak masuk Aku pun selalu tengok adik kau ke. Adik kau rumah. Aku anak bongsu. Tapi adik siapa yang Dia angkat. Adik angkat adik TTM. TTM. Kalau awet kau nampak dia mampu. tak adik lelaki lah gila. Kau pernah ada TTM tak? Pernah aku pernah. Tak pernah. Kau mesti benar ya. Kau tahu tak cerita Chris Spark punya tu? Jom sikit je. Aku cerita lah. Budak tu syok kat aku. Lepas tu geli bodoh. Budak mana? Kau tak kenal. Lepas tu dia confess lah. Dia confess. Lepas tu aku cakap lah, buat masa ni macam dia tak, aku tak nak ni lah, tapi kita nak jadi kawan dia. Tapi apa-apa cakap kat aku. Kau sebagai harapan ke? Aku rasa aku macam tahu lah siapa. Oh, macam kau pernah cerita. Aku tak nak cerita kat kau. Ya, bukan. Cerita kat aku kan. Tak pernah tu kat sekolah. Okay, Dalam kereta. Tak, tu lain. Aku tak pernah mention kat siapa pun biasanya. Oh, bukan Dia pakai yang ini. spek tak? Dia tak pakai spek. Dia bawa Dia bawa kita. Bawa kita tak? Initial dia bukan huruf tak apa. Tak apa lah. Tak apa lagi. Kau nak cakap apa tadi? Dia ada hidung kan? Memang. Perempuan lah dengan orang lidi. Dia tak dia ada hidung tapi tak ada lubang. Makan. Hidung Perempuan kan? Perempuan lah. Takkanlah lelaki lah dia angkat aku. Dia angkat pula TTM. Kata dia mengangkat dulu kan. Tak boleh angkat-angkat right? Tapi zaman sekarang tapi zaman sekarang ada lagi ke method tu? Tak tahu. Adik angkat, abang angkat, kakak angkat. Method tu ada tapi macam ayat tu saya tak ada macam TTM tu tak ada tu. Title adik angkat tu dah, angkat-angkat tu dah tak ada lah. Susah tu ha. Ni pula. Tapi kau bukan ada family angkat Ya ada. Tapi tu aku rasa legit lah. Macam konteks yang kita cakap pasal ni Bukan fufu. macam sekolah punya ni sekolah lah. punya ni macam aku sekolah. yang legit lah. Aku angkat yang Asal besar. aku tak tahu kau ada family angkat. Masuk A minor. Minor. Tapi sekarang dah tak ada teman kat sekolah ke sebab kita yang tak sekolah dah, so kita tak tahu kan. Kau tak sekolah lah. Kita dah habis. Jangan habis. cakap macam tu. Tak sekolah. Rasa macam tak pandai. Cakap macam memang tak sekolah tau. Walaupun Azim bodoh tapi dia sekolah. Kau kelas sama dengan aku paling belakang paling kau sebut Kelas gila. Walaupun dua bodoh tapi it's okay. Okay, kita masuk. kau pun kelas dengan aku paling belakang paling. Sedap lah ais latte, kipi latte daripada luar ni. Nampak sangat baca skrip. Oh yeah. Tapi dia sedap tu. Ni sumpah. Tapi no joke lah. Fries dia loaded fries tu memang top Meru lah. dah nak habis lah. On top. On top. Belum bakar dah menyala. Aku nak cakap apa? Lupa dah. Okay. Kita mas back to the topic yang telah di brainstorm. Aku bawa point out yang ni apa? Okay, kalau kita jadi perempuan, aku jadi macam host pula kan. Aku tukar. Ya, So ini rumah So, kau buat apa kau nak? Tak apa ni ruang kau. ruang untuk anda, ruang. Ruang untuk anda. Asal aku nak give flip kamera. Cantik. Tak apa kalau korang tak nampak nanti kita boleh. Oh, letak atas ni. Aku tak jumpa ada stress. Kita buat macam ni nak yang dia flip masuk kan macam. Oh boleh. Kita tolak di sini. Dah gurau je. Okay, kita keluarkan balik gambar tu. Pening kepala dia Dia buat effect Doctor Strange kan. Nanti dia. Okay. Kalau kita jadi perempuan kau lah jadi korang lah jadi perempuan. Apa biggest red flag kau dekat lelaki? Kalau saya
Apa nama tu macam Nama perempuan kau Azimah? bukan. Bukan. Macam suka menunjuk apa ni, suka menunjukkan diri macam belagak-belagak. Ni apa sombong yang show off. Show off. Sombong yang amat. Kan. Takbur, ujuk, Apa ayat kau ni? riak. Apa yang dalam kepala otak kau fikir? Aku tak boleh nak tangkap ni. Lelaki tu macam dia tunjuk dia punya kekayaan, dia punya handsome, dia punya bakat apa semua just untuk nak Habis show off tadi bukan ke? Show off tu. show off lah. Apa? Takkan showroom. Apa nama ayat tu? showroom Ada. Tak, showcase. Aku baca itu kat trade tapi aku lupa apa. Lepas tu? Tak big show. Oh, kau tak suka lelaki yang macam tu. Ya, dia macam dia tunjuk dia punya apa nama? Dia tunjuk dia punya bakat dia untuk nak Bakat? untuk nak ni lah nak ngorak perempuan lah macam tu lah. Ui, habis Perempuan. kalau orang macam Oh, ya, main kita gitar je- untuk ngorak awet tak cun lah. Dia melebih-lebih. Oh, Melebih lain tau. over lah. terbalik Yes, Overshow macam tu lah. Bukan. Overshow? Aku tak tahu apa ayat Inggeris aku lupa. Dia macam nak show off. Try hard. try hard. Rehat ya. Yeah. Kau tak suka lelaki yang try hard lah. Yeah. Apa dia ni? Tak suka lelaki try hard. Habis tu effortless lah. Bukan kita perempuan kita suka lelaki yang bagi. Nah, perempuan kan suka lelaki. Jangan macam tu. Kan perempuan selalu macam ni. Kau ni makin lama tak jumpa makin teruk lagi kau. Dulu kau tukar balik tempat. Perempuan kau suka lelaki yang try hard ke? Bukan, dia bukan try hard. Dua ayat dia lain. Aku lupa dekat track tu. Aku baca. Aku lupa ayat Inggeris Oh, apa. try hard. Bukan, nama track. Nama apps tu track. Ada dia tu pandai. Try soft lah, try soft. Try soft. Try. Try medium. Tapi itulah, tapi benda tu lah. Oh, benda tu lah. Faham. Dia menunjuk lebih lah. Oh, kau Boleh. Tapi kalau dia dah ada, memang ada benda tu. kau kena loki lah. oh, Loki ada. Humble lah. Humble lah. Humble lah. Kau tunjuk kat perempuan kau sudah. Relax lah. Relax lah. Hei, nampak sangat. Pasal muka dah kerek sangat dah. Aku ni aku buat gaya bedi sekarang. Oh, bedi. Kau bedi lah. Kau bedi. Oh, Bedi lah. ini kan bedi. Ini bad. Kalau kau Kalau aku jadi perempuan, apa yang biggest turn off aku? apa biggest no kau untuk kat lelaki lah? Macam Kau dah mana? perempuan tu sebenarnya. Kalau biggest turn off kat lelaki, maybe tak jaga boundaries tu. Tak jaga boundaries dengan perempuan. Faham? Kalau akulah. Tak best lah. Aku ada tu. Tak best sabar lah tuan punya. Kau kira macam Biasa-biasa. Biasa lah. Kau tak Pasal suka ni lah. ni ada satu kes itu benda ni aku rasa banyak jadi kat orang. Apa ni kat pasangan. Waktu diorang cinta, diorang pegang tangan apa semua kan. Tapi bila macam hubungan tu macam nak break lah kan, macam dah tak sefahaman, tiba-tiba cakap kalau macam tu ni lah kita apa nama? Kahwin. Jaga kita punya Itilat lah. itilat lah. Tiba-tiba Oh, pula. Time Time couple macam elok. tu pegang cium pipi semua sampai dah nak macam tu pandai pula cakap. Serius lah kau macam tu. Santai lah. Contoh yang tak cerita daripada mana ni kau ambil sebenarnya? Tak salah. Thread juga. Kau memang kaki track lah. Treadmill. Aku baca track tu sekarang. Kau ni thread hard lah. Track ke? Thread. Tracker tu strap sales. Tak, kau janganlah merendam dengan macam itu. Aku yang benda strap seal. Strap sis. Cantik kat tempat ni. Aku jangan. Kita orang ada kat luar. Ada Van Gogh. Nampak ruang memang sangat art lah. Macam ada gitar, ada apa, Strap sales. Tak, ada painting. Van Gogh kot. Yes. Painting. Go Van Gogh. Kau ni tahulah kita borak pasal kita jadi perempuan. Kalau kau Aku. ha. Banyak weh. Banyak. Biggest lah, yang biggest lah. Berkira. Biggest mistake. Berkira. Dia kalau dia dah starting berkira tu aku macam Faham. tak, bukan kalau aku jadi perempuan je. Kalau aku jadi lelaki pun sama lah. Kalau tak partner suka. aku tu berkira, aku macam Aku sama dengan boundary juga kot. Kalau perempuan pun sama tak? Okey lah, kalau berkira dia pandai mat lah. kau jangan macam-macam. Azim buat punchline tadi tu. Ya, sorry. Lagi sekali Azim buat punchline tadi. Tak ada cakap apa. Aku Ni tengah apa hal main ni? Pahal kau. Kena cium aku. Janganlah ni. Ni nak post dekat ni. Ini tak dekat. Ni nak post kat Shopee tau. dekat lah. Tengok. Buat affiliate dia kau. Kau jangan memang nak video aku viral dekat Shopee tau. Kau jual apa? Bukan. Orang post video aku bodoh. Apa kat Shopee sial? Ui. Berkira tak? Azim cakap tadi. Maknanya berkira dia pandai math lah. Apa dah sial. Kelakar orang. Okay, next topic. Kau ni tak baik lah. Apa gila? Sial, Azim. Okay, daripada tadi kalau tak ada orang gelak.
Aku kalau aku kan, aku rela orang tak gelak daripada Better tak gelak daripada tak ikhlas ni. Aku ikhlas dulu. Kau ikhlas pun macam nak nangis macam luaran kau nampak aku macam main kat dalam hati ni. Dalam hati ni siapa yang tahu? Okay. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hati aku ni siapa yang tahu? Puas apa kasih orang? Aku tahu dah apa kasi orang. Mu ingat datang. Kalau kau Kalau aku kalau kau jadi perempuan, oi bapak Benny sih. Aku pula. Ya, hari ni cari belly tu. Okay ke? Kalau aku jadi perempuan, biggest red flag aku rasa yang jenis tak macam mana? Yang macam kau nak couple tapi kau tak nak commit lah. Itu aku tak suka lelaki macam tu lah. Dia dah dapat. Dia okey tapi macam mana? Sebelum dapat dia macam try hard. Dapat betul try hard ni. Tapi bila dia dapat dia macam commit. tiba-tiba I tak ready lah you. Yang tu dandan ujung-ujung. Aku macam Sedap fresh. tapi real lah. Tapi benda tu betul lah. Aku tu aku punya biggest red flag lah. Tapi kau pernah ada situasi tu kan? Mesti kau cerita ni kau pernah ada. Cakap apa? You cakap apa? Aku tak pernah lah benda tu. Tu bahasa. Tapi kadang banyak aku tengok dekat social media yang case macam tu lah. Social media, kawan-kawan. Yang selalu kena Kawan-kawan? tu. Siapa tu? What's the point tu? Cakap pasal social media. Sekarang banyak kan influencer cerai. Oh iya tu. Influencer artis lah. Betul. Aku tak tahu lah. Benda ni nak kata trend bukanlah trend kan. Benda ni tak adil lah. Tapi pelik lah. Dia macam Oh by the way, ni panas lah. Okay. Panas lah. The only reason kenapa ada that one couple yang ada perempuan tu speak out pasal laki dia, the only reason kenapa marriage tu selamat sebab laki tu. Sebab laki tu pun dia tolerate je. Oh iya. Laki tu pun cakap okay, dia clearkan problem tu, dia just ikut je, dia just face the problem. Aku respect gila lah Kamal Ali siapa ni? tu. Oh Kamal Ali. Oh ya. Aku tabik dia tak koyak saya kena basically dia punya maruah calar tu sebenarnya. Ya tu. Kesian Aku dia. bukanlah kita nak side macam lelaki kan, tapi facts lah. Tapi sebenarnya kita kalau boleh lah aku tak nak kalau boleh tak nak cakap pasal isu Yalah, orang. faham. Cumanya benda ni dia dah meluas sebab kita pun maybe one day ada yang kawan-kawan kita kena ataupun betul. kita sendiri kena. And kita as side lelaki, aku as daripada side lelaki aku respect dia sumpah. Dia punya sabar tu Tuhan je yang tahu. Tapi aku puas hati masa Kamal Ali ada dia sang wartawan tu. Aku suka gila dia tengok. Sabar, diam. Ni statement saya. Oi, kena. Aku seronok betul. Aku itulah aku Tadi dia sebenarnya statement next tu pasal apa tu? dia bukanlah Sebab aku tahu pasal yang tarik akad nikah tu lain dia benda tu lantak pi lah. Benda tu tolak tepi. Cumanya kita punya nampak level professional Seseorang lelaki. that side dengan side satu lagi macam mana. Obviously tu itu memang kontra gila tu. Sebab bila-bila masa je kalau side yang Kamadi tu lawan memang pecah gila. Memang kucak-kacir. Ni memang cool gila lah Kamal Ali. Memang cool, memang aku respect dia walaupun ada orang ada yang side dengan Of course lah, ni mesti kan. akan adanya. Memang orang cakap tuan-tuan tak jaga ni, tak jaga tu, tapi with all my respect brother Kamadi, if you watching this, Apa Mal, kau memang terbaik lu. Lu memang baik Mal. Kau buat macam aku. Dan aku abang. Gua abang Kamal Ali. Aku Respect abang. Abang. Okay. Settle lah dia tadi. Kita punya orang kata, bukan kita nak dekat lelaki, tapi kita bercakap berdasarkan fakta. Ya. Lelaki buat macam tu tak ada. Paling-paling pun dia kecam balik pasangan dia tu. Ya tu. Dia tak merentan. Dia burukkan balik kau tahu. Lepas tu gaduh dua orang sampai sekarang. Tu. Dia macam Pasal kalau boleh Izzah buat pun. comparison tak nak. Buat Kalau boleh buat comparison. apa evaluation. 6-7. Kita Yang tu aku tak tahu dah. Aku tak faham. Aku tak faham kau. Aku tak faham no. Dah lah aku baru tengok. Azim mesti tahu Tak. Benda-benda ni Azim Aku just tahu. tahu pasal Azim kan budak-budak. kan. Dia Apa pun dia? pasal budak tu sebut nombor 67 tu aku tak tahu apa sebab tu. Tapi orang kotorkan benda tu sebenarnya sebab tu jadi 67. Kenapa? Yang kau buat benda tu lain ni. Kenapa? Aku kalau kotor ni aku memang tak boleh proses. Ya aku pun tak boleh proses sebab tu aku tak nak cakap. Tapi kau tahu. Sebab aku tak ada proses. Tak tahu nak explain.
Tapi 6-7 tu kotor lah. Tu je lagu dia. Faham? So janganlah main 6-7. Ada pula 7, 8, 9, 10. Ada pula tadi aku tengok apa nama kementerian ke apa benda tah. Oh ya, dekat dalam parlimen dia buat Dalam parlimen aku macam aku Benda tu ada komen kat bawah kan. Grown as man by the way. Siapa sial? orang nampak macam benda tu gurau kan. Orang tak faham 6 apa Ambil tapi orang yang tahu lah. Aku tak tahu jadi aku tak tahu. Sumpah lah. Benda tu kotor. Astagfirullahalazim, Masya-Allah. Kau tengoklah 6-7 kids. Ambil gafu sini. Aku benda tu aku terhibur je. Okay. Ni proceed next topik. Curang. Okay, the next topic is Jangan kita baca. Tak apa. apa satu benda yang buat kau rasa macam damn, this is worth living tu moment. Weh, ni deep talk ni. Dia macam kau rasa macam dia tak kisahlah, boleh jadi satu benda, boleh jadi satu moment, boleh jadi satu orang. Ni tak kacip lah. Kali ni tak kacip lah untuk topik ni. Saya tak boleh kacip ke? Cakap lah. Kalau apa satu benda yang worth to live lah. Ya. Sedap kan? Aku rasa Ruah punya fries ni. Ya tu. Tak boleh berhenti tu. Weh, nak habis lah tu by the way. Momen dia bila nak habiskan fresh ruah ni. Gila lah. Berat tu rasa. Kalau aku moment yang worth to live cuba kau elaborate bagi aku ni bukannya pandai sangat lah. Dia macam Sebenarnya kau tak faham apa tajuk dia tadi kan? Dia macam worth to live. Okay, mesti aku explain kat kau. Okay. Kenapa? Dia host kan? Okay. okay, dia macam let's say lah, Tapi nampak aku Kau bodoh. macam Mak Minah tu. Tak ada. Kita macam just nak Okay. clarify. Betul, aku tanya ni untuk audience aku dia tak faham. Aku faham je. Ni yang salah satu audience. dia macam ni lah. Contoh let's say lah, kau punya kehidupan ni, kau dedicate hidup kau ni memang untuk music. So bila kau sampai satu tahap, kau hit chart nombor 1 dalam billboard dunia, Amin. lepas tu kau rasa ui bapak best lah, this is why aku hidup sah. Ni lah moment kenapa aku hidup, and ni sebab aku rasa life ni worth it. Real. Macam tu lah. Tapi kau dah bagi tahu dah tadi. Tu kau punya lah. Aku punya Bro, I know you bro. Thank you. Sakit pun. Sakit sial. Tu Kalau- kau punya friendship punya ni lah. Apa kau cuba? Tak ada, dia kan nyanyi sekarang. Apa lagu Nyanyi apa? juga. Friendship kita orang bukan kau tahu apa. Friendship. Cuba dapat. Aku boleh tengok Central Religions. Fazil Wood. Okay. Kalau aku mencari muzik, itulah aku make music untuk dia relate macam apa yang kita buat. Betul tak bila kita buat podcast kan orang banyak komen kan. Macam thank you bang, hari ni saya sedih tapi tengok podcast korang aku happy. Sama aku nak berkarya untuk happy korang. Itu aku punya worth to live lah. Sebab bagi aku bila orang happy dengan karya aku, so aku rasa macam okay, aku berbaloi lah untuk buat benda ni, and aku nak pursue aku punya dreams untuk benda ni, berbaloi. Itu aku punya ni lah. Aku rasa kalau aku momen tu juga. Tapi aku rasa kalau aku lalui momen ni, aku rasa macam tak sia-sia aku hidup. Faham? Macam aku rasa one day bila finally aku dapat buat something yang besar yang boleh banggakan mak bapak aku. Yang macam mak bapak aku boleh cakap, oh anak saya ni, You're my son. ni tu anak saya tu. Best ya, dapat macam tu. Anak saya tu. Yang tu lah. Anak lelaki saya tu. Anak lagi saya tu. Anak jatah kita tu. Bila balik kampung kan, bapak ngodok ni, faham tu. Bukannya sekarang ni, bukanlah mak aku, bapak aku macam tu anak aku yang bodoh tu. Bukan tu. Maksudnya Faham. aku nak something yang Sampai macam tu lah. Sampai sampai tahap ke macam tu, sampai ke tahap yang macam tu lah. Sebab sebelum ni kan, bagi aku lah, kat mata aku tak pernah ada apa-apa achievement yang boleh dibanggakan lagi. So InsyaAllah one day kita boleh achieve something lah. Amin. Aku boleh achieve something. Tobat ni tak boleh lah. Sabar. Kau nangis ke? Minum dulu. Minum. Aduh, dah cucuk. Lagi orang datang ruang minta air ni. Air bunga. Ni macam ni. Oh yang original punya. Tengah nak blend Kau ni macam-macam lah. Macam-macam. Kau jangan tau. Kau duduk kawasan mana kau kena ingat. Tak, kau jangan buat masalah. Sini buat macam Allah sini. Kau ni janganlah buat macam ni. Tak suka lah. Janganlah buat macam ni. Sumpah aku rasa nak hempuk pakai gitar ni. Tolong. Okay. Kau. Kau. Azim. Aku. Kau. Jangan lah. Oh, yeah.
Aku Accident tak ada benda yang besar. Kau jahat bodoh. Kau tahu dia cakap apa? Kau tahu dia cakap untuk kau worth living kau accident. Jahat. Bukan. Tak, kalau aku punya contoh, kalau aku punya aku boleh interpret. Ya, bodoh. Sel. Tak, bukan. Nangis ikut mulut Oh, dia sesama ke? Tak, maksud aku macam banyak air dia bila accident tu, kau kan accident bila takkan cek rezeki, betul tak? So bila accident tu macam, oh ini aku tak boleh kalah. Nyusi pendek kan fikir last minute ni. Bodoh, aku macam macam kacau aku. Tak, kira macam, accident ni macam, aku tak boleh kalah kan. Apa Dia macam dalam hidup. Oh, lain accident aku punya accident tak faham. Apa langgar kan? Ini tu. Kira macam hidup ni turun naik. Masa kau accident tu, nak pula kau cari rezeki. Okay. So accident tu kiranya macam ujian lah, musibah untuk kau macam go one step further. Kau nak tahu orang tu rasa bersalah, dia cakap banyak. Ya. Aku Sebenarnya pada dapat sial. Dia cakap. Let it go bro, let it go. Ni you mana ni? Okay Zim, apa dia Zim? ada. Okay, apa yang sebetul-betul Kemalangan, okay. Kau kan? Kecelakaan. Tak, by the way, Azim baru lepas accident kan, so bagi semangat tu. Tak adalah. Janganlah macam tu bodoh. Jangan lupa Sebab- Aziz, sebab- Afundi 3, 5. Kau tak selalu. Takar. Letak QR Azim kat sini. Boleh juga. Boleh Siapa nak bagi semangat, nanti aku bagi QR aku. Okay. Let's get this thing. Aku dah letak mic aku, okay. Okay. Kita straight lah. Tak payahlah gila ambil balik. Tak, cepat cakap lah. Sebab sebenarnya untuk clarify lah. Sebab Azim dia punya Badi. acara mingguan dia, acara tahunan dia. Tahunan je. Tahunan je kau janganlah bulanan sangat. Bulanan dia cakap. Jahat je. Ya, aku dah letak mic aku lah. Man, aku nak ruah man. Aku nak perlukan ruah man. Iman kat dalam. Iman kat Iman kat luar. bawah. Kau tak payah nak cakap ajar cakap lah. Okay, sebab Dia acara tahunan dia accident. So that's why dia cakap accident. And korang jangan contohi dia lah. Contohi kita orang. Cafe Ya, aku Ruah. keluar luar. Ruah dekat Selayar. Okay. Weh, ada mushroom ah. Apa lagi? Kau ambil lah mic kau. Tak cakap lah tu. Apa dia Zim? Tak ada. The biggest dia pasal apa nama passion lah kan. Kiranya. Boleh jadi ke pasal passion. Yeah. Pasal passion actually kan aku macam satu benda yang aku nak capai and aku rasa benda tu membuatkan aku rasa tak rugi untuk hidup. Aku nak kerja kat luar negara. Weh, Singapura. Tak kat Singapura. Aku biggest dream aku nak kerja kat Jepun tu. Serius Jepun? Ya. Walaupun tu negara penjajah tapi Tu penjajah tu. penjajahan. Kalau Jepun tengok. Kalau kontak Azim. Shout out Jepun. Aku sampai terfikir macam tak ada ke company yang macam berasal dari Jepun. Lepas tu macam aku kena kerja kat company tu dulu. And aku fluent bahasa dia sampailah aku dapat ke sana. Uish. Best ya aku dapat tu. Aku rasa bangga bila macam contoh aku call mak aku kan. Ibu. Mosh. Bukanlah macam tu. Tak ada lah. Oh, mosh. Tak ada lah tengok aku macam terbayang apa nama bila nak balik raya contoh kan. Dah lama tak balik tiba nak balik raya cakap ibu ni daripada Jepun ni on the way. Kau tak pun kau mesti selalu tengok yang surprise tu kan. Dia surprise balik tu. Kau tak kiranya kau tak gitu mak kau nak balik lah. So tengah surf kan. Lepas tu ada seorang ni tak kenal. Ni anak siapa ni? Buka Safuan mak. Oh no. Aku banyak kali kan. Lepas tu duhai apa? Lagu apa? Paipong. Lagu Paipon. Tak aku hirau. Tapi kau betul nak kerja kat Jepun. Aku ada kontak Serius? pelakon lah, tapi boleh pelakon Jepun. Tapi dalam untuk pelakon Jepun tu kau kena tutup muka, boleh nak kerja kat Jepun. Jangan sampai lucah. Bukan pelakon gila. Takut. Aku kan masa aku study dekat production film. Macam aku cakap, kalau nak tahu orang tu rasa bersalah, dia banyak cakap. Tak betul. Tak sebab ada Jepun ada production indie punya short film. Okay, kenapa dia tutup muka? Tutup muka sebab cerita tu berkonsepkan kau tahu betul. interview yang blur muka tu, yang lepas tu dia ubah suara. Malam tu saya yang tu. Yang tu lah ada dia nak buka. Kalau kau tak sebab dia nak kerja kat Jepun. Aku ada kontak. Ultraman ada lah. Babi saya betul kena aku. Aku letak mic aku je. Aku cakap lebih lagi. Oh by the way, Jepun banyak je kerja. ni cerita aku. Kau dah kan? Kau belum Dia tadi kau dah tadi.
Oh belum. By the way, Oh. by the way. Sambung dulu. Nanti lari topi. Sambung dulu. Nanti lari topi. Kau tak nak cakap kau tak ada. Oh, aku mungkin tak bagi kita respect mungkin benda ni. Sabar. Sambung. Kau tak payahlah sedih juga. Hari tu aku pergi TF. Ni cerita. Bukan. Okay. Aku pergi TF Mat lah. Kerana Biarlah kat mana pun. Tak kisah kat mana pun. Aku tengah nak makan nasi campur tau. Nasi lauk. Lepas tu Masa aku tengah pilih-pilih lauk, aku tengah pilih-pilih lauk tu, tiba ada abang botak seorang ni. Apa RM10 ni RM10. Kau tengok ni dik, kau tengok ni. Aku tengah tengok lauk. Macam pahal pakcik ni kan. Aku dah bawa anak buah aku baby kan. Anak buah aku dah takut-takut lah. Dia sound orang tu. Dia sound orang tu yang Baby tu takut. baby tu takut Dia lah. sound baby tu. Bapak baby pun takut. Apatah lagi dia. So apparently dia punya situation adalah dia punya dia ambil telur. Okay. Nasi, telur, lepas tu sayur. Sikit lah. Aku tengok lah nasi tu memang sikit. Tapi total semua RM11. Mahal tu. Memang mahal lah. Tapi standard supermarket lah. Food court. food court ke patut pun. Dah cakap TF Habis dari tadi dekat TF ada apa? TF Mana tu tahu ada kedai Tempayaki je. Mana tahu kedai yang tu ke tapi Ani tak nak cakap sebab nak jaga dia punya Okay, lepas tu? Lepas tu tu first dia dah bising-bising lah. Yang jaga tu pula Bangla. Kesian muda Bangla tu. Bang, saya kira je bang. Macam okey tak apa lah. Masa aku tengah pilih lauk tu, datang balik tu. Kau bang tengok ni bang, RM11 je lauk nasi dengan telur je. Aku dah petak kan tu sebenarnya. Aku tak tahu nak react macam mana. Ya sebab dia Lepas tu kau layan ni bodoh. Lepas tu kau tahu aku cakap apa? Takkanlah RM11 dia. Kau backup lah. Aku syak dia nak suruh kau belanja, nak suruh kau bayar tu. Lepas tu dia gerak tau. Datang balik, dia bawa nasi dengan telur dia tu. Masih lagi? Sikit pun dah. Kau dah sebab nasi, telur mata. Lepas tu sayur tu aku rasa boleh masuk dalam genggam tangan kau. Sebisa genggam lah. Macam ni lah. RM11 RM11. Lepas tu aku nak cakap dengan kau punya bos. Lepas tu semua orang dah kecoh lah. Wish memang ni Lepas tu orang semua tengok aku tau. Sebab ingat aku lah. Lepas tu aku macam aduh apa hal ni kan. Lepas tu duduk komplain, aku bukan tak ada duit. Dia keluar tunjuk duit kan. Banyak lah duit dia. Faham. Tapi kau sempat ambil sekeping? takut lah. Okay. Purple ke hijau? Hijau RM5 lah. 50. Oh, 50. Okay. 50 banyak ah. Tapi bagi aku kau tak boleh nak marah. Satu bukan dia punya satu lagi supermarket dia kira by scoop. Kau ambil scoop kau letak kira lah. Kira kau ambil siput mana pun tetap satu scoop satu lah. scoop juga. Dan kali cakap ni bawa chopstick. Kira ikut chopstick. Tapi kesian lah kalau dah satu scoop mahal. Kira ikut chopstick lah. Ulang kau cakap kan. Ulang kau cakap tiga kali lah. Tapi kesian kan kat Bangla sebab dia kerja je duk. Dah lah Bangla siap. Patutnya kosong je balik macam tu. Lepas tu abang tu bila orang dah explain kat dia satu scoop, dia ambil satu scoop. Ni satu scoop RM11. Okay bye. Makan juga. Dia tak bayar. Yang dia ambil satu tu. Dah memang kira by scoop. Satu lagi dia pun bukan, kalau abang tengok jangan marah saya bang. Tapi lagi brother tu cari kau. tadi aku takut kat aku dia besar dia. Apa? Kalau dah Tahu orang tu rasa bersalah. Dia gagap sikit. dia dalam supermarket tu, Okay. dia mesti ada sistem dia. Satu scoop RM4. So kena lah faham. Satu lagi orang yang buat sistem tu bukanlah cashier tu. Ya, betul. Sistem Jaya tu. Jaya TF tu. So fikir-fikir yang dah berapa mesra lah. Tapi aku ingatkan dia ni dia nak sound kedai tu. Kita makan kedai sana lah. Kurang berminyak. Iklan. wah bagus je kedai ni. Nak ulang mat. Sup sayur, sup ikan. Wah, sehat. Bukan ingat dia nak sound macam tu kan. Kita makan kedai sana lah. Masakan pun kurang berminyak. Ais kosong satu. 3. Bagus lah abang ni tak minum manis. Aku ingat juga. Lepas tu satu lagi ikan menangis tu. Ikan mayu. Siut lah. Aku tak ingat tapi aku gelak. Lepas tu bila dah bersih dia ceria. Dia nangis sebab mak dia apa, mak dia hilang ke mak dia mati je. Aduh, kesian Aku aku. naik sopi.
Jangan masuk tangan kami. Oh, kita ada satu segmen setiap minggu kita akan lakukan benda ni. Oh ni. Siapa apa? Tak excited. Hai, dia tanya segmen apa? Oh, surprise lah. Oh. Segmen apa? Baik Azim. Tolong ah. Azim perform Aku takut tau. This is what we call SOW. What the Scent hell of is the that? week. Kita tak tahu. Song of the Perfume. week. Song of the week. Song of the week, which is kita akan bagi tahu every single week apa satu lagu yang kita dengar, and kita maybe boleh explain kenapa, the reason kenapa kita dengar lagu tu. Kiranya macam kita start radio lah. Song of the week. Top of the week. Start lu. Aku lah. Okay, kau lu lah. Okay, aku lah. Tak, asal Belum. Final belum. Kau so kau jangan lagi. Ya. Belum aku lagi. aku rasa dah tahu kenapa dia excited sangat. Tak, aku tak Okay, bagi dia dulu, bagi dia dulu. Kau bagi kau dulu. Tak apalah. Tak, kau jangan. Sekarang belum. Tadi aku nak cakap kau kacau lah. Mana ada. Tak ada komen lah. Apa dia? Kau jangan lu. Jauh sangat. Jalan lu. Kena lu. Lagu kau. Kia, lagu ni Tak boleh balik. tak, sebenarnya lagu ni lagu lama. Tak ada lama ni pun. Sama kita suka dengar, suka dengar macam tu lah. Lagu Kau jangan cakap lagu sekolah. Aku tombok je. Tak. Lagu SKPM. Tak, kurang. Cepat lah. Lagu ni tu, wih, Tak payahlah. Nak pergi setting ke puzzle tu? itu lah. Puzzle lah, aku suka puzzle. Setting lah. Kita lah. Sama. Kau lah. Okay. Cepat. Ni tu Pilih lagu je pun. Tang kau ni Lagu ni sebenarnya dipasang waktu aku pergi memancing dengan geng-geng ni lah. Lately ni aku dah kerap mancing lah. By the way, aku dah ada hobi baru iaitu mancing. Aku dah macam-macam lah benda keluar kan. Dia Aku tengah borak dengan kau bina apa tu bang? lagu ni. masuk Ya, dalam mic tu. nama lagu tu Bawa Aku Pergi by Kakak Azraf and Zizan Razak. Oh. Bawa Aku Pergi. Ya, tak payah menari. Tak payah. Lagu tu aku just rasa best and vibe. Kau nak Tapi sebenarnya- kan aku tumbuk dia. Macam ni Zim, sekali Zim. Sana dia sekali je jadi. Bawa Aku Pasal Pergi. macam apa? Macam yang belon kat kedai. Sama lah. Random bodoh tu. Tak ada. Belon tu dia kurus. Aku yang isu punya belon. Ha? Tapi sebab apa tu? Tapi aku setuju lah dengan pilihan kau. Lagu Aku tu sebab apa? Sebab dia suka Lagu- pergi jauh-jauh. Mana jauh-jauh? Tak ada, sebab lagu tu sebenarnya, lagu tu pasal ni kan, pasal orang yang cinta. Lepas tu dia nak lari daripada reality. Betul tak? Lagu tu siapa buat? Malik kan? Malik. Kau tak faham tu. Ni Ya tu. budak Malik je faham Sebab lagu tu. aku dia pasal baca Malik cakap apa Okay. ni, kau bercinta zaman sekolah tapi kau nak ni lah, lari rumah macam tu lah ayat dia. Aku pun tak tahu macam mana ayat betul dia. Betul tak lagu tu pernah kena ban? Sebab apa? Nak kena cancel Sebab dengan government sebab lagu tu kata sorry. Sebab katanya lagu tu bawa Bawa kau pergi lah. Wah, bawa aku pergi. Bukan gila. Lagu tu buat pengaruh buruk lah. Macam nak rasa jahat lah. mendorong orang untuk bawa Lari lawan anak rumah. orang lari rumah. Macam Roblox lah. ya. Macam Roblox ha. Tu masuk dia sebenarnya. Tapi tak ada lah, tak amat pun dari rumah. Papalik pun dulu. Apa nama ni orang? Apa dia? Siapa nama dia? Ha? Nurul dia suka lari rumah. Nurul lah. Amira. Alai lama Amira. Amira. Kau tipu. Ya Amira. Tapi lagu tu aku tak tahu lah konteks lagu tu. Tapi Malik ada Malik konteks kan balik. man, dia kan genius. Nak layan adik dia lagi. Kau satu Jai. nak layan king lagi. Itu Malik kan Itu gangster. Malik. Ini Malik rapper kita. Ni Memang lama tak ada duit sebab tu dia jual keripik tepi jalan sial tu lah. Dia tak habis lagi bodoh kenapa dia suka lagu tu. tak. Dia dah pangkal-pangkal orang. Lepas tu dia sambung kau. Dialog. Tapi sebenarnya aku just apa ni, suka dengar lagu tu. Aku bagi Song of the Week sebab vibe dia sebenarnya. Dan sebab aku pergi ni kan, aku pergi trip lagi mancing semua. Lepas tu pasang lagu tu pula, boleh sing along. Best kan. Seronok. Tu je. Walaupun aku tahu maksud dia. Aku tak pernah sebab aku mana ada kawan-kawan yang nak pergi jauh dengan aku. Tak pernah orang ajak aku yang mancing semua kan. Tapi kita proceed lah. Aku Aku ada contoh. Balik sekolah jom pergi gym. Contoh. Contoh. Aku ingat ke tapi ada lah orang lain bukan aku lah. Okay so aku punya Song of the Week lah. Lepas tu apa lirik kan? Ya. Ada ni ke? Lirik yang kau nak highlight ya.
Tak ada. Lari-lari pun depan ni. Gila jumpa saya. Jumpa. Apa ni? Macam budak Tak ada lah. lirik yang kau nak highlight. Tak ada. Habis kau dengar lagu tu, kau dengar apa? Muzik dia je? Dia dengar yang karaoke punya version. Serius tak ada lah. Lirik untuk highlight tak ada lah. Bagi aku semua lirik dia. Bagi aku semua. Aku faham ni maksud dia, tapi bagi aku lagu tu just aku nak agak dia vibe dia. Semua. Sebab dia kalau dia dengar lagu, dia kalau cerita kita Spotify, dia pergi tempat karaoke tu. Dia pasang lagu, sedap lagu ni tapi tak nyanyi kan. Bawa aku pergi ni karaoke Version. Tapi tak ada singer tau. Dia just ni dia punya apa nama? Instrumental lah. Instrumental, melodi dia je. Minus one lah. Yes. This one. Susah betul aku nak masuk syurga. Okay. Kau ni. Okay. Lagu ni aku dah dengar lama. Ya, sorry. Asal? Apa tadi? Sebut balik lagu tu, Sim? Lagu kau tadi sebut balik? Bawa aku Kau tak pergi. payah. Aku dah agak lah. Tak payah yelah. Payah tu. Okay, lagu ni aku dah dengar lama. Cumanya aku rasa macam disebabkan kita nak buat series kan. Budi ni buat series. Aku rasa ni layak untuk masuk aku punya Top pilihan lah. Aku punya AJL lah, AJL. highlight aku lah. Ni juara lagu. Ada juara lagu. Pas aku punya lagu untuk minggu ni Fana Merah Jambu. Uish. Fana Merah Jambu. Ya. Tak payah engkau ni. Anak Aku Fana Merah Jambu kau kan. Paling trigger keluar. Sana hari dia aku lupa. Berdansa sore hariku sejiwa Tak boleh lah. alam dan dunia. Itu lagu ni semua lagu vokal aku dulu. Tak payah translate lah. Tapi ada yang Spiderman tu. Ada tak Spiderman 3? Betul? Oh. Apa Ini Alah Toby tu. apa? Dia aku receive lagu ni. Dia lagu pasal bercinta sebenarnya. Oi, ini sumpah aku tak tahu. Dia lagu macam bila kau spend time dengan your loved one lah. Macam mana kau tak ingat pun hari tu bila kau spend time dengan dia. Patut lah lirik dia tapi macam walaupun aku tak boleh relate, clearly aku tak boleh relate, tapi Kau terbayang aku lah. suka melodi dia, aku suka vibe dia, aku suka macam how lagu tu buat aku rasa senang. Betul. Kau tahu tak, ada setengah lagu ni yang kita rasa macam payah nak dengar, payah untuk ada didengari. ni. Ada setengah lagu tu macam pasangan lagu ni aku okey. Faham tak? So that aku highlight Fana Merah Jambu by 420. Yes. Payah. Lirik yang kau nak highlight. Aku rasa ni kot, hal bodoh jadi lucu tu. Sebab aku nyanyi. hal bodoh jadi lucu. Okay. Kata malu kan. Okay. Ya. Itu lah. Sebab apa? Aku rasa bila kau ada someone, tu adalah the best thing untuk aku. Kita borak bodoh, kita dah boleh terhibur. Kita borak bodoh, kita dah rasa full tau. So best lah. Kalau by the way, Ari Lesmana is coming to KL tu. Bulan 12. Bulan 12 Thursday bulan Disember, Ari Lesmana live in KL solo concert. So aku rasa kau boleh ni kot, kat part ni mana tahu kita dapat buat konten. Organizer panggil kita buat konten. So guys, Ari Lesmana is coming to KL. So dia kontak aku dulu lah. Nanti aku kontak propose. Suruh mana kontak aku. Ari Les sini yang tiket dia murah tu by the way sebenarnya lah tu sebenarnya 168 untuk Cat 1. Boleh dah belanja kita. Kat Zep lah. Betul aku suruh kau highlight kan. Mana tu kau boleh kat ni pun kat TikTok. Okay. Kalau kau? Engkau. Kalau aku aku sebenarnya dah ada dah dalam kepala otak aku. Tapi disebabkan baru tadi aku cakap kan, kita nak buat tiap minggu. Macam nak put lagu ni awal sangat macam, tapi boleh kot. Kalau aku maybe Febi Putri Usik lah. Tajuk lagu dia Usik. Usik. Bukan. Usik asiknya apa? Itu asik gila. Itu asik. Saya ni lain dandut tu banyak sebenarnya. Asal kau kuis cuit aku tadi? Usik. Oh Usik. Kalau aku itu lah. Usik lah. Yelah, kenapa kena highlight lagu tu? Dia usik apa kan kau? Apa yang rasa macam dia usik aku tu. Usik kau lah. Tak ada, dia dah kahwin lah. Gila kau ni, jangan nak usik. Sebab lagu tu kalau aku lebih kepada dia punya lirik dan juga dia punya ideologi yang lagu tu. Ideologi baik. Dia macam lagu yang heal lah. Lagu yang heal. Kau tahu? Yang lirik yang aku nak highlight maybe
maybe dia punya chorus, tapi menurutku Tuhan itu baik. Dia repeat 2 kali, Tuhan itu baik. So macam aku suka nak terpaling deep je, tapi sebab borak lagu kan macam satu lagi sebab aku rasa that's the only song yang hit aku gila. Yang hit aku, buat aku rasa macam, sebab aku pernah been to situation yang agak fucked up kan. So lagu tu, even though lagu tu aku pernah dengar dah banyak kali dulu, tapi bila relate dengan situation, okay, baru aku dapat lagu tu. Baru aku dapat adapt dengan lagu tu lah. So itu lagu dia dan lirik yang aku nak highlight lah. Usik mengusik Kan Aku nak sambung tapi aku tak tahu lirik dia. Okay, kalau kau Asik lah. Kau asik. Kalau aku Kacau by Ferry Putra. Kacau. Break My Heart Again. Yang mana lah? So go ahead and break my heart again. Sebab aku pernah aku pernah dekat situation di mana okay, cerita lagu tu dia macam engkau dah tahu ending dia. Engkau dah memang agak dah ending dia memang buruk, tapi kau still bagi dia peluang walaupun dia menyakitkan, dan kau berharap dia berubah. Itu salah satu benda yang kau berharap dia berubah, tapi ending dia Sampai sekarang? Sampai sekarang? Ya. Oh ya. Tapi to be honest lagu tu Lagu tu deep tu. tak kisahlah Aku banyak kali pun you break my heart. Kau so go again. Break my heart again. So go ahead. Dia macam ni lah. Lagu tu dia macam Pandang depan. dia macam lagu tu sedih, tapi dalam masa yang sama dia pasrah apa yang jadi. Even dia bagi second chance pun, and benda yang sama, break my heart again. but still dia pasrah juga. Itulah. Aku ada 2 lagu sebenarnya. Okay, satu lagi boleh. I Love You by Billie Eilish. Adik-beradik tu. Tak, aku tanya. Dua lagu tu bila kau dengar? Dalam minggu ni? Bila kau dengar dalam minggu ni? Hari apa? Aku akan dengar 5 kali. Oh damn. Setiap hari ni kan? Setiap hari ni kan? Tapi lagu Billie Eilish tu memang hari-hari lah aku dengar. Tapi lagu tu sedih bro. Aku tengok ada dekat TikTok yang dia buat live masa dia nangis sambil nyanyi. Maybe want to take you back, so you will try to make me laugh. Okay. Kita sebenarnya aku lost in time lah sebenarnya, sebab aku tak tahu berapa jam dah kita buat. Aku macam nak cakap dia, tapi tunggu habis dulu. Maksud macam dah boleh end dah ni. Ya. Kan? Adalah topik ke? Banyak tu. Tapi dia rasa macam sangat dia best lah. sangat penuh. Dia vibe. Sangat content. Okay, sekarang pukul 11.8 minit. Okay. Nak drag 11 suku. Macam mana? Ke nak end sekarang? Boleh je. Last topic. Okay. Last topic. Tolong pick yang narik sikit. Pick yang ni sikit. Brain road sikit. Pick me. Pick apa? Okay. Pick kita. Dia satu topik ni Topik yang cantik untuk ending lah. tak juga Tak sebenarnya. agak. Sebab aku je topik ni adalah aku menyatakan satu fakta je. Oh, okay. Okay. By the way, untuk bulan ni Yes. Kenapa dia? terkejut. Kenapa dia? 14 November adalah hari pakai seatbelt sedunia. Apa dia? Hari seatbelt sedunia. Itu pun ada hari. Aku tak tahu lah. Aku rasa aku nak create juga. Seatbelt. Hari duduk sedunia. Hari Kita selalu ke cakap pasal benda ni? ada korek hidung sendiri. Ya dulu time podcast tu banyak kat cakap. Tak ingat lah. Ada kentut sedunia. Mudah.com susah.my. Jual aku. Oh ya, ini satu benda. Aku ada satu joke dengan dia dalam kelas. Okay. Dia bila tak ada cikgu lah. Of course bila ada cikgu kita belajar. Oh yeah, okay. Itu satu benda yang orang tak tahu. Orang tak nampak sebenarnya. Orang tak nampak. Okay, Itu alright. yang obvious lah. Bila ada cikgu kita memang belajar. Bila tak ada cikgu kita akan borak lah. Duduk sebelah ni. Betul lah, kita satu betul. kelas Aku tau, susah gila nak Aku main. jangan sampai aku expose kau. Bukan maksud aku Kau yang ya. tidur yang Tak ada tu bukan aku gila. Tak, cumanya aku nak mention balik yang kita duduk memang betul-betul semeja tu kan.
Aku tengah, kau sini, kau sini. Ya, tapi jangan detail. Tak, aku nak Kalau cakap boleh yang detail lah. Kalau boleh jangan detail. bukan, aku nak cakap sebenarnya duduk pada orang ni memang aku kena belajar. Macam aku tak boleh dia main-main dengan orang. Yes, Pada orang betul. bawa aku belajar. Yes, it isn't. Kau kelas lain kan? Buat kelas lain lah juga lah. Aku kelas tak sama dengan diorang gila. 3 dengan 4 tak ada beza pun. Ya. Oh ya. Tak ada beza lah. Ya, sebab kau kan bercinta masa tu kan. Macam kita orang, kita berkawan 3 orang kan? Dulu pun cinta pun 3 orang. Weh, pedih benda tu. Du dedak. Panas dah. Pedih benda. Topik ni. Okey. Aku tak tahulah apa status dia sekarang kan? Apa dia? Apa dia? Okey. Kita habiskan topik ni terus. Kau nak balik terus? Masa tu kenapa kita boleh cakap pasal Alkum ah? Alkum. Oh, kita just macam borak kacip. Kita memang daripada sekolah dulu borak kacip. Okay. So, okay, masa tu aku baru kenal dia tau. So memang aku macam tak tahu apa benda yang bermain dalam kepala otak dia. Okay. Kita ada satu cikgu ni. Nama cikgu tu Cikgu Loga. Dia dah ni lah. Dia diet kan? Late. Dia dah tak ada. Dia dah meninggal lah. Dah tak ada. So Okay. nak cakap shout out macam Rest in peace. Rest in peace. Tak, sebab macam aku tak tahu. Okay, kita kau tak baik aku gelap. Engkau lah bongok. Okay. Okay, masa tu Cikgu Loga tu Cik Arwah Mendiang. Kau jangan gelak. Ni serius dul. Sumpah tak gelak. Aku suka senyum. Okay, aku cerita yang aku cerita. Tak mata kau tengok muka aku. Okay, disebabkan kita buat konten, kita pandai kamera lah. Mendiang Cikgu Loga ni, dia cikgu paling garang tau. So orang memang takut nak buat masalah dengan dia. Sebab dia memang ada berkait dengan disiplin, cikgu disiplin juga lah. Betul. Lepas tu aku kelas dengan dia. Aku duduk sebelah dia. Masa tu dia tengah mengajar. Bila cikgu mengajar tengah mengajar, cikgu garang pula tu, semua senyap lah. So masa dia tengah berhujah pula, lagilah tak ada orang cakap kan. Si bengong ni, dia tepuk bahu aku. Kau tahu pen? Padahal masa tu cikgu tu ada dalam kelas tau. Lepas tu ngam-ngam masa duduk macam tu, cikgu tu ada belakang dia. Depan. Cikgu tu macam ada depan tau. Lepas tu cikgu tu usyar dia. Lepas tu aku nak cakap macam mana kan. Lepas tu dia buat aku masa tu aku memang gelak ke. Aku memang dah tak ingat cikgu tu garang lah. Aku dah tak ingat cikgu tu rotan ke apa ke. Aku dah macam tu lah. So starting dari situlah yang kita orang macam decide masa depan kita orang gelap. Masa depan kita yang cerah. kita decide untuk nak bangunkan satu bisnes, iaitu jual Alkum. Boleh cakap Kita orang jual kat mana? jual kat susah.com. Dah main susah.com dia. Okay. Itulah cerita di sebalik susah.my. Dia barang tu kalau search macam mana memang susah. Nak jual pun susah. Nak jual pun susah, nak beli pun susah. Saya di web pun tak ada. Memang kalau tak, memang apps tu memang untuk orang susah nak beli barang. Makin nak beli barang makin susah. Yalah. Nak payment tu pun susah. Aku baru tahu bro dia dah ni Dah tak ada. Iman tahu. Itu cikgu favourite Iman tu. Man, kau tahu tak Cikgu Loga dah tak ada? Kau tak tahu ke? Surprise. Tak payahlah, kau tak tahu ke? Atau dia dah retire dia. Aku baru tahu bro. Bila kau tahu kan? Dulu Iman cakap dia ibarat ayah. Tak ada, aku gurau. Kau orang. Okay. Cikgu favourite Iman dah cakap dah. Tapi itulah kan. Kenangan sekolah. Apa tadi shadow lah? Tak payah shadow lah. Okay. Surprise lagi lah. Apa yang kau dak sangat Tadi Dia cakap orang tak? Jahat tunggu. Tak lah, ni kita punya inside joke. dak joke kurang maksud aku. Kan, okay. Itulah masa aku nak joke. Okey. Kalau aku apa coklat joke? Kau Boleh? Dah Korek habis joke. topik ke tadi kita banyak lagi tapi save the best for the last lah. Saya terpilih for the last. Apa? Tunggulah korang, tunggulah. Kan Aku dah tak ada lah.
Tak nak ending dah? Tak nak ending lagi? Boleh ni? Okay, jom aku rasa kita ending sini dulu lah. Kita ending sini dulu. Sebab kita dah 3 jam ni. Dah 3 jam shoot. You kau. Next time kita kena kira tu. Bila benda ni 1, 2, 3 bro, dah sejam. So bercakap kan, bercakap 9 minit 60 sejam. Dah 60 minit. 6,000 tu, 6,000 saat. Dia ni berkira lah. 6,000 kena ratus. Kau mesti betul lah kau cakap. Yelah, kira lah. Pandemik Yang aku tahu 5 minit bersamaan dengan 5,000 saat 300 saat 5 minit. 5 minit 300 saat. Ya. Sebab ada lagu. Aku dah tak pakai mic ni. Aku tahu kan Mat? Kau dah nak habis tadi. Ingatkan kau dah nak closing lah. Lagu apa? Not closing. Ada tajuk lagu dia 300 saat. Tajuk penyanyi dia Bunga. Oh Kau Serius lah gila. 104 hari Kau kan Bukan itu minus sampel. Bukan Pin and pub. Bapak Jawa semua. Okay, aku rasa that's it lah. That's it lah. Aku ada topik best tapi tak bagi kita ke next week. Kau tak payah cakap ke ni? Next week. Next week kan aku topik best Ha? Next week surprise lah. Next week. Okay, maybe Tak boleh bagi muka sangat dong. Yeah, that's it untuk Saja cakap ni last segment aku untuk hari. Untuk hari ni. Tak hari ni Kini sebab ni. Kau ni Closing ni. kita orang Okay, that's it untuk Tapi video zombie tak. Kau buat lah, aku tak nak buat. Betul. Aku royot dah. Aku royot dah. Okay, thank you guys semua. Alright. Boleh lah, simple lah. Okay. Senang. Kau cerita ni bagi aku closing dulu lah. Okay guys, so yes, that's all for tonight. For tonight boleh? For tonight. Tonight Salah minum. Tapi malam lah Malam gelap lah So guys, so that's all from us for this episode. Alright, thank you so much sebab tengok sampai habis guys. Kita bukan untuk diorang tengok sampai habis. Sampai Okay. tengok sampai habis Mobile Legends Sebab siapa tak sampai habis lah yang membantu kita untuk monetize cepat Menetas Monetize. Okay Alright, so Ada shout out untuk Ruang Cafe. yeah, untuk Ruang Yeah. Cafe, thank you so much. Sebab memberi Sebab bagi kita ruang, sebab bagi kita kesempatan lah kan. Kesempitan. Setelah lama kita Kita gantung lah. gantung sebab tak ada port. So kita jumpa minggu depan hari Sabtu. Mark your calendar. Weh, Mak Mak Your Day. Mak Your Day. Subscribe kan? Lupa subscribe dulu. Subscribe, like, share, komen. And jangan lupa kalau dah like, share, komen tu memang wajib kena datang Ruang Cafe. Yeah. Syaril akan payung satu fries. Okay, terima kasih. Satu je lah. Satu je lah. Satu ni je Sebatang lah. lah, sebatang. Sebatang. Batang tu pun dia dalam poket dia. Alright. Thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye guys Sorry. So closing.